Yang saya nak rakamkan di sini ialah setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan syabas kepada semua atlet-atlet yang mewakili Lembaga Pinang yang bagi saya telah berhempas pulas, berjuang habis-habisan, mencipta satu sejarah yang kita sendiri tak sangka kita berjaya cipta. Akhirnya kita dapat kejayaan. Yang pertama, kita mendapat tempat kedua, naik Johan dalam sukan takraw. Tapi yang paling menggugat rasa dan ugat jantung saya ni ialah futsal. Sebab dia berlaku dalam satu hari, daripada pagi sampai ke malam, dan akhirnya malam tu pula macam-macam drama berlaku. Tapi akhirnya dengan izin Allah, atas perjuangan tuan-tuan, saudara-saudara semua, kerjasama dan juga permainan yang cukup hebat pada malam itu, kita berjaya menjuarai kejohanan futsal untuk Suknes tahun 2025. Dan secara keseluruhannya, Bagan Pinang dia menduduki tempat yang kedua daripada keseluruhan 36 zon. Kita ni atas semangat satu pasukan. Manalah tahu semangat itu akan datang, semangat itu akan naik, dan kita boleh pastikan Bagan Pinang pula menjadi juara keseluruhan. Dalam kesusahan tu, dalam kepayahan tu, baru ada kesungguhan, baru ada semangat. Jadi kejayaan ini bukanlah kejayaan individu, bukanlah kejayaan pasukan tuan-tuan, tetapi kejayaan semua sekali. Sebab itu kita raikan semua sekali hari ini. Cuma dah letakkan kita di satu tahap yang agak tinggi pada tahun ni, standard tu dah jadi tinggi dan cabarannya akan jadi lagi besar di masa yang akan datang. Tapi walau macam mana pun, saya meletakkan sepenuh keyakinan dan kepercayaan terhadap kemampuan kita, insya-Allah, untuk mencapai kejayaan yang lebih hebat di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada atas kerjasama daripada semua pengurus yang PIC yang panjang 2-3 hari itu memang beri komitmen yang penuh, pada semua coaches, jurulatih yang memang menjadi antara pencetus utama kepada kemenangan kita dalam sukan-sukan yang kita tandingi. Dan yang paling penting, sekali lagi saya rekamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan syabas. Terima kasih kepada semua para atlet kita yang mewakili Don Bagan Pinang dan meletakkan nama Don Bagan Pinang di satu tahap yang cukup hebat, yang insya-Allah di masa-masa yang akan datang kita akan cuba pertahankan ataupun pertingkatkan. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.